Jangan seronok sangat. Nampak macam bishop tu dah pin. Knight tu, knight tak boleh angkat. Knight dalam bahaya. Tapi kat sini hitam ada serangan yang bagus dengan bishop masuk ke H3. Bagi free bishop. Kenapa bagus? Kat sini kalau bishop makan bishop memang tak bagus sebab knight boleh pergi ke E1 buat check sambil serang queen kat sini. Dan selepas king lari ke G1 memang queen akan mati. Ini tak bagus. Okey, kita kembali ke sini. Jadi apa nak buat kalau tak boleh makan bishop? Sebagai contoh kat sini, putih boleh mainkan rook pergi ke D5 cuba untuk tutup serangan queen. Tapi ini pun tak menjadi apa-apa. Knight ke E1 masih boleh pergi serang queen kat sini sebab apa? Sebab kalau rook makan knight memang tak baguslah. Rook boleh makan balik check dan sini ada checkmate. Jadi kat sini, kalaulah putih larikan dia punya queen, sebagai contoh queen lari ke D1, kat sini bishop akan makan bishop G2, check. Selepas king lari, bishop boleh pilih nak makan rook yang mana satu kat sini memang akan menang. Sebab itulah